dan seluruh pimpinan PAS serta seluruh rakyat negeri Kelantan kepada kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berharap, bermohon supaya tuan-tuan akan dapat diberikan pahala yang berlipat ganda kerana membantu rakan-rakan seagama dan juga satu negara dalam menghadapi musibah yang amat dahsyat ini. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, memang betullah apa yang disebutkan oleh yang berhormat Datuk Husam tadi. Johor terkenal dengan parit-parit. Antara satu tempat dengan satu tempat memang disepadani dengan parit-parit. Di kawasan saya sendiri, kawasan Parlimen Paguh, tidak kurang daripada 50 parit. Kampung saya sendiri namanya Parit Medan. Ada nama Parit Bengkok, Parit Pelampung, Parit Terus. Parit Yani memanglah parit yang paling utama, Parit Sulung pun ada, Parit Amal, Parit Laut. Macam-macam parit memang tak tersebut banyaknya parit, tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih negeri Johor yang banyak parit itu banjir yang paling dahsyat. Dibandingkan bukan pertama kali banjir teruk di negeri Johor, sejak daripada tahun 59 pun banjir teruk. Tahun 71 pun saya ingat. Masa itu saya umur belasan tahun pun teruk. Tapi dibandingkan dengan banjir yang berlaku pada bulan Disember sampai ke sini memang paling dahsyat. Kerana dalam masa sebulan berlaku bukan saja 2 kali banjir, itu yang resmi. Yang tak resmi ada yang 4 kali banjir, ada yang 3 kali banjir paling kurang. Dan juga mangsa banjir pada usia yang pertama dahulu 90,000 mangsa. Banjir kali yang kedua pada bulan Januari mencecah kepada 102,000 mangsa. Bayangkanlah tuan-tuan, dengan keadaan parit banyak, empangan banyak, negeri Johor yang ditimpa musibah yang paling dahsyat pada akhir-akhir ini. Jadi sebab itulah maka saya nak ceritakan sedikit keadaan banjir yang mula-mula melanda di negeri Johor, iaitulah bermula hujan lebat sejak daripada 17 Disember yang lalu. Dalam masa 2 hari saja, maka tempat yang paling teruk dilanda banjir pada khususnya yang pertama ialah di Segamat. Khususnya di satu kampung di taman di bandar Segamat namanya Kampung Jawa. Itu bukan kampung, itu di Pekan Segamat, di bandar Segamat, di mana dalam masa 4 jam saja air terus naik sampai ke bumbung. Sebab itulah maka mereka yang ditimpa musibah ini ramai yang tidak dapat menyelamatkan. Ada di antara mereka yang menyelamatkan diri berpaut di pokok-pokok kelapa. Bukan kelapa sawit, kalau pokok kelapa sawit susah pasal banyak duri. Ni kelapa biasa, kelapa santan. Jadi ada seorang hamba Allah itu yang berpaut di pokok kelapa dengan memegang kiri dan kanan anaknya selama 15 jam. Tetapi malangnya helikopter yang nak turun membantu mereka hanya dihulurkan dengan tali. Dia tak ambil orang itu angkat ke atas, tapi dihulurkan tali, sedangkan tangan mereka sudah kebas. Begitulah juga satu lagi peristiwa yang menyayatkan